tu. Oh, ni ada satu dalam sejuta Pula dah. Apa kehanya, Mat? Akak ni tanya. Apa tajuk tesis tu? Apa tajuk tesis? Yang nak diajarkan tu. Ya. Tajuk dia simple je, Mat. Simple je. Spiritupreneur ni gabungan perkataan daripada spiritual dengan entrepreneur. Jadi bila kita gabungkan perkataan tu, dapatlah spiritupreneur yang bermaksud semangat kerohanian, usahawan. Jadi dalam tesis ni kami ada 3 objektif. Objektif yang utama untuk mengenal pasti perhubungan elemen kerohanian yang terdapat dalam kalangan usahawan Melayu. Yang kedua, mengenal pasti amalan-amalan kerohanian yang dibimbing oleh guru mursyid untuk usahawan Melayu. Dan yang ketiga, pembinaan model kerohanian untuk usahawan Melayu di Malaysia lah. Jadi ketiga-tiga objektif ni, bila kita tengok, insya-Allah dia dapat menyelesaikan segala permasalahan yang terdapat di kalangan usahawan Melayu dari sudut zahir dan batin lah. Cuma elemen kerohanian yang kita kaji, yang tumpu dalam kajian ni ialah elemen akal, elemen hati, elemen nafsu dan juga elemen roh. Jadi untuk bina satu kajian yang agak komprehensif dalam bidang kerohanian ni, ini ambil masa yang lama lah. Jadi di sini ambil masa lebih kurang dalam hampir 6 tahun untuk disiapkan. Bermula daripada 2018 sampai ke 2024. Jadi akhirnya di sini dapat menghasilkan satu apps yang diberi nama Spiritupreneur yang akan dilancarkan pada 2026 ni nanti, insya-Allah.